Okey, hari ini Cikgu Suria akan berkongsi dengan anda masalah kehilangan awan. Langkah pertama dan paling penting ialah meneliti soalan. Mari lihat pelajar kelas C membahagi tembikai. Jika setiap pelajar dapat 3, tinggal 18. Jika setiap pelajar dapat 5, ada 4. Jadi berapa ramai dalam kelas C? Mari kita berikan soalan ini. Lukiskannya, setiap orang dapat 3. Setiap orang mendapat 3 tembikai. Berapa ramai orang di sana? Kita tidak tahu berapa ramai pelajar dalam kelas ini. Bukan? Baiklah, mari kita lukis bahagian hadapan dan hujung belakang. Kemudian apa? Ada 18 biji tembikai lagi. Jika setiap orang mendapat 5, tukar 5. Bilangan orang tidak berubah. Bilangan orang adalah tetap. Jadi akhirnya tinggal 4 biji tembikai. Jadi mengapa 18 tembikai hilang daripada 18 tembikai kepada 4 sahaja? Itu kerana apabila setiap orang mendapat 3 dan kemudian setiap orang mendapat 5, maka setiap orang mendapat 2 tembikai lagi. Yang ini tidak susah faham. Jadi dari mana datangnya 2 tembikai tambahan ini? Ia diperoleh daripada 18 buah tembikai yang diedarkan di sini. Jadi apa? Selepas agihan, masih berbaki 4 biji tembikai. Berapa banyak tembikai digunakan dalam pengedaran? Mereka digunakan allocated extra, bermakna lebih diperuntukkan. 18/4 sama dengan 14 tembikai, jadi 14 lagi tembikai diperuntukkan di sini, 10 lagi tembikai diperuntukkan. Jadi dalam kes ini, apa yang boleh kita kira? 18/4. Bagaimana dengan tembikai tambahan? Bahagikan dengan berapa banyak tembikai tambahan setiap orang dapat? 5/3. 5/3 dan setiap orang diberi 2 lagi tembikai. Jadi kita boleh mengira berapa orang yang ada, iaitu 14 orang. Dibahagi dengan 2 sama dengan 7 orang. 7 orang. Okey, jadi kami telah mengiranya. Jadi dengan menggabungkan, membentuk dengan lukisan, anda boleh menyelesaikan masalah secara intuitif dan mudah jika anda belajar ini. Sila like, follow dan share kepada rakan untuk belajar bersama.